Wah, kes Zarina Zainuddin ni memang panas juga Ada je orang nak cuba sabotaj bisnes dia. Siap tuduh kilang pulut kuning dia kotor dengan kencing tikus lagi. Tapi Zarina ni nampak tough. Dia siap cakap lagi orang yang tuduh tu kurang cerdik sebab tuduhan dia tak betul. Rupanya, orang yang sebarkan cerita tak sedap ni bekas pekerja dia yang dah kena buang. Zarina rasa cara bekas pekerja tu nak sakitkan hati dia tu memang jahat lah. Tapi dia tak nak ambil pusing sangat sebab banyak lagi benda penting nak difikirkan. Dia pun yakin je dengan pelanggan dia sebab yang dah pernah rasa pulut kuning dia atau datang kilang dia mesti tahulah kan kebersihannya macam mana. Lagi best, lepas ada dakwaan tak betul ni, lagi ramai pula orang tempah pulut kuning dia. Rezeki jangan ditolak kan? Zarina siap bangga lagi. Kilang dia bersih, ada sijil halal, mesti dan SSP lagi. Bukan kilang tepi jalan punya cerita. Oh ya, pasal duit marah 1 juta tu pun dia dah explain. Itu pinjaman syarikat, bukan duit poket dia seorang. Kena bayar balik dengan faedah lagi. Bukan senang nak dapat pun. Memang nampaklah Zarina ni jenis yang tak mudah goyah dengan cubaan nak jatuhkan dia. Kalau nak buat video ni, boleh try tonjolkan sisi Zarina yang tabah dan tak mudah putus asa ni. Macam mana dia hadapi fitnah dengan tenang tapi tegas. Boleh selitkan juga momen-momen dia berinteraksi dengan pelanggan atau pekerja yang positif untuk tunjukkan realiti kilang dia yang sebenarnya. Guna musik yang sedikit dramatik tapi ada harapan. Confirm penonton rasa terinspirasi. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.